calon ujian psikometrik pembantu penguasa custom grade WK1. Okey, sekarang ni saya nak anda cuba bayangkan anda ni sedang menjawab ujian psikometrik nanti. Tiba-tiba terkeluar satu soalan ini. Jom tengok. Saya tidak berminat dengan idea yang terlalu abstrak. Saya ulang, saya tidak berminat dengan idea yang terlalu abstrak. Nampak mudah kan? Tapi inilah soalan perangkap yang akan memperangkap anda kalau anda tak bersedia dalam ujian psikometrik pembantu penguasa custom grade WK1 ini. Jadi, apa jawapan anda? Kalau anda pilih tidak setuju, anda mungkin kelihatan seorang yang terlalu suka berfikir, overthinking, sesuatu yang tak sesuai untuk kerja custom. Tetapi, kalau anda pilih jawapan setuju, anda dilihat lebih realistik, praktikal dan fokus pada tindakan nyata. Jawapan yang terbaik untuk soalan ini adalah B, setuju. Why? Kenapa? Sebab sebagai seorang pembantu penguasa custom grade WK1, kerja anda adalah memeriksa, merekod dan menguatkuasakan undang-undang. Ia bukan tentang teori abstrak, tapi tentang disiplin, ikut SOP dan kerjasama dalam berpasukan. So, untuk anda, jawatan pembantu penguasa custom grade WK1 ini, anda kena fokus kepada 3 teras, iaitu disiplin, emosi dan kerjasama. Saya ulang, disiplin, emosi dan kerjasama. Bukan tentang kreativiti melampau dan juga idea abstrak. Ramai calon dia gagal sebab mereka salah faham tentang maksud di sebalik soalan tu. Mereka jawab dengan jujur yang boleh jadi jujur yang salah dan menyebabkan anda gagal dalam ujian psikometrik tersebut. Cuba bayangkan, dah lama anda tunggu peluang untuk lulus ni, tapi sebab kesalahan kecil tu menyebabkan anda gagal dalam ujian psikometrik ini. Sebab tu untuk membantu anda buat persiapan yang terbaik untuk hadapi ujian psikometrik ini, saya ada hasilkan e-book khas ujian psikometrik pembantu penguasa custom grade WK1 di mana dalam e-book ini mengandungi 100 contoh soalan psikometrik yang baru, cadangan jawapan yang terbaik dan penjelasan yang penuh, 10 contoh soalan perangkap yang sering memerangkap calon, penilaian diri untuk semak gaya disiplin, emosi dan kerjasama, dan juga checklist persediaan supaya anda masuk exam nanti dengan yakin. Bayangkan nanti anda menjawab ujian psikometrik dengan penuh keyakinan kerana anda tahu cara dan maksud sebenar setiap soalan yang ada dalam ujian psikometrik ini. Setiap soalan ada maksud yang tersirat. Jangan biarkan soalan abstrak macam tadi itu memerangkap anda. Jadi, kalau anda betul-betul serius nak buat persiapan yang terbaik untuk hadapi ujian psikometrik ini, klik link di bio sekarang untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik pembantu penguasa custom grade WK1. Klik sekarang.